Hai guys, Assalamualaikum. Selamat kembali dengan Kak Hana Zaini Property. Hari ni Kak Hana nak cerita Kak Hana ada kelas training Property as Investment. Jom tengoklah ni Kak Hana kat kelas. So Property as Investment ni macam mana kita bila ada one income, kita nak kembangkan dengan property, kita beli rumah below market value dan kita bagi sewa. Yang tu kalau nak tahu lebih lanjut boleh PM Kak Ana. Seterusnya Kak Ana pergi kelas yang kedua. Ingat nak balik dah. Lepas tu kawan kata alang-alang kat sini jomlah pergi kelas kedua. So kita pun pergilah yang kelas kedua. So kat sini kita lebih fokus pada how to selling project lah. So untuk project Kak Hana ada factory for sale. Memang nearby dengan airport dan location sangat dekat, ada access. So nanti Kak Hana akan share dia punya detail. So kalau you all nak cari factory, so SME business, bolehlah contact Kak Hana. Okay, so sambil jalan tu ya Allah panasnya lah hari ni. Jom kita lunch pula dengan kawan-kawan Kak Hana. Spotting kan. So ni Wana. So sebelum kita makan, kita rest kejap untuk kelas yang kedua. Ini adalah kelas yang kedua. Okay, in class. So this kawan Kak Ana juga. So kalau you all nak cari rumah, ada rumah tak tahu nak jual, ada tanah tak tahu nak jual macam mana, bolehlah kontak Kak Ana, ejen hartanah berdaftar. Okay, so siapa yang nak jadi ejen hartanah yang berdaftar, tak tahu nak bermula macam mana, nak buat part time atau full time pun boleh Kak Hana bantu. Okay, bye bye, sampai di sini saja. Assalamualaikum. That's all, simpan sini sebagai kenangan.